Baik. Syirik ni pula paling senang faham, menduakan Allah. Dia kata, saya yakin, dia kata Allah yang satu, tapi sembah pokok. Saya yakin Allah yang satu, dia sembah batu. Syirik pula terbahagi kepada dua. Yang pertama syirik yang besar, yang kedua syirik kecil. Syirik besar ni memang betul-betul menduakan Allah punya. Syirik kecil saya bagi senang faham. Contoh, sebab saya makan ubat ni lah saya sihat. Syirik kecil nama dia. Mana boleh sebutin tu? Yang betulnya sebut macam mana, Ustaz? Dengan perantaraan ubat ni lah, alhamdulillah Allah bagi sihat. Betul. Dia tak boleh sebut sebab ubat ni lah aku hidup lagi. Nak tahu tak, sebab airbag ni lah aku selamat. Kalau tidak mati aku. Mana boleh sebut yang tu? Faham. Sebab aku kerja dekat kilang ni lah aku boleh makan. Sebab kilang ni lah aku boleh besarkan anak aku 3 orang. Tak boleh sebut yang tu. Alhamdulillah. Sebab aku kerja di sinilah Allah bagi pada aku rezeki mencurah-curah. Sebab tu aku sayang kerja ni. Kerana Allah bagi aku dapat kerja kat sini, Allah bagi rezeki pada aku kat sini, aku dapat besarkan anak aku. Alhamdulillah 3 orang sekolah elok. Betul.